Doktor, mak saya dah lama mengalami sakit pinggang. Kadang-kadang sampai rasa mencucuk ke bahagian kaki. Urat saraf pun macam susah nak sembuh. Apa sebenarnya punca masalah ni ya? Masalah sakit pinggang yang berpanjangan dan melibatkan urat saraf biasanya berpunca daripada peredaran darah yang tidak lancar serta tekanan pada saraf. Dalam perubatan tradisional, ini juga boleh dikaitkan dengan ketidakseimbangan tenaga dalam badan. Patutlah. Saya ingatkan cuma sakit biasa je. Tapi kenapa ya doktor, bila duduk lama atau bangun pagi, lagi rasa mencucuk-kucuk? Ya, itu memang biasa berlaku. Bila kita duduk lama, peredaran darah jadi makin perlahan, saraf pula tertekan sebab tu rasa. Jadi, ada cara rawatan yang sesuai ke doktor? Sebab mak saya dah cuba macam-macam. Tapi tak berkesan sangat. Dalam perubatan tradisional Cina, kami gunakan herba untuk bantu lancarkan peredaran darah dan kurangkan tekanan saraf. Salah satu yang saya selalu sarankan adalah herbal sakit otot dan urat, tabib perubatan Cina Qizang. Oh, yang macam dalam botol tu ya? Dia sesuai untuk masalah macam saya ke? Ya, sesuai. Ya, sesuai. Herba ini membantu untuk masalah seperti sakit otot, sakit pinggang, sendi, lutut dan juga gout. Ia bertindak dengan bantu melancarkan peredaran darah dan melegakan saraf yang tertekan. Kalau ambil ni, kena makan lama ke doktor? Biasanya bergantung pada keadaan, tapi ramai yang mula rasa perubahan selepas penggunaan konsisten. Yang penting, rawat dari dalam, bukan sekadar sapu di luar saja. Kalau nak cuba, pastikan ambil yang original Qizang Traditional Chinese Herbs.